Thank you very much atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga ada juga pada rakan-rakan pekerja bina. Baik pada guru kafar. Thank you very much. Okey, hari ini Ciki bertukar uniform sebab ada di antara kamu yang tak kenal mana Jibi Rahman. Ya, okey, baik. So Jibi Rahman bertukar uniform lah kan. Jadi pada tuan-tuan, ibu ayah, ini dah saya guru besar yang ada video-video dalam grup komuniti tu. Ya, jadi ada yang tak pernah tengok saya, ni dah tapi datang hari ini jumpa saya berpakaian yang sebegini. Ya, nanti kalau jumpa saya waktu sekolah lain pula pakaian saya. Okey, baik, jadi thank you very much kepada semua rakan-rakan dan juga untuk kita punya program kita pada pagi ini, program gotong royong. Sebenarnya saya pihak sekolah dengan PTG menganjurkan program gotong royong ni dua dalam satu. 2 in 1, 3 in 1. Pertama memanglah untuk keceriaan dan kebersihan. Yang kedua untuk merapatkan hubungan silaturahim antara ibu bapa, cikgu-cikgu, cikgu pagi, cikgu petang, cikgu kafar, anak-anak. Ini wakilan darjah 6. Tahun depan dah tak ada dah kamu dekat sini kan? Yang darjah 6 lah. Yang darjah lain tu ada lagi kan? Okey, baik, jadi saya ucapkan terima kasih pada semua jalan kuasa yang diketuai oleh Cikgu Nurul Asriah. Penyelaran bagi tepukan pada Cikgu Nurul Asriah selaku dia dan juga kepada rakan-rakan guru yang telah set up daripada awal yang saya bagi video pada hari itu dalam grup komuniti. Cikgu-cikgu sebenarnya dah buat persiapan awal lagi dah. Ya, jadi bisa pada pagi ini kita akan meneruskan program kita. Itu sahaja daripada saya dan sekali lagi saya ucapkan thank you very much di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perangkat kami sedikit penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Bersumber Encik Abdul Rahman bin Haji Mahmud ucapkan sebentar kali. Sekalian, majlis seterusnya menjemput Yang dihormati Encik Abdul Rahman bin Khairuddin, Yang di-Ketua PIBG SK Seri Delima untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program gotong royong perdana dan perangi medis SK Seri Delima. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada majlis yang berbahagia, Tuan Guru Besar Jumano bin Encik Guru Abdul Rahman bin Mano, para sekalian, Cikgu Adil tak ada, dan terima kasih juga kepada penyelaras program gotong royong Tuan Nurul dan seterusnya guru-guru serta ibu bapa yang saya hormati sekalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semalam saya ambil kesempatan untuk berjumpa dengan ibu bapa yang hadir mengambil anak sekolah. Jadi saya war-warkan untuk hadir pada hari ini. Alhamdulillah mereka menunjukkan satu komitmen yang begitu yang bagus untuk kita sama-sama hadir pada hari ini untuk merapatkan hubungan. Selain daripada kita bergotong royong macam guru besar kata tadi, adalah kita mewujudkan satu ukhuwah ataupun merapatkan silaturahim antara guru dan juga ibu bapa. Saya memang tidak ada niat untuk berucap panjang pada hari ini. Memang saya hanya untuk mengucapkan jutaan terima kasih. Sebenarnya untuk makluman ibu bapa, program gotong royong ni guru-guru kita dah 2 hari saya dimaklumkan mereka dulu bergotong royong. Jadi kita ibu bapa hari ini kita sambut, kita buatlah apa yang semampu kita buat. Jadi macam saya katakan tadi, pertama kita datang tujuan gotong royong, yang kedua bagi saya adalah merapatkan silaturahim. Macam tadi ada juga yang tak kenal saya, tak apa, tak kenal guru besar. Tapi brother, okay, no problem. Itulah tujuan kita datang hari ini. Dia tanya saya, Tuan Guru Besar ke? Dan saya kata saya wajib di sekolah. Tapi inilah tujuan utama kita. Jadi kita tak perlu berucap panjang dan kita mohon kita teruskan apa agenda kita yang ada pada hari ini. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program gotong royong perdana dan juga perangi edis. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Encik Abdul Hamid Khairuddin atas kesudian menyampaikan ucapan dan menyempurnakan majlis kerasmian pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, bagi memastikan perjalanan program gotong royong berjalan dengan lancar dan teratur, majlis menjemput Puan Nurul Asriah binti Jambu selaku penyelaras program untuk menyampaikan taklimat agihan zon gotong royong serta pengagihan peragan kepada semua. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang bersa Cikgu Jibi Rahman, yang dihormati Cik Abdul Kahar dari PPIBG, MNP PPIBG, Cik Zindan, Puan-Puan Asmaniah, Perorganan Pentadbiran, rakan-rakan guru, ibu bapa, pekerja pembersihan dan guru kafah yang hadir hari ini serta murid-murid yang saya sayangi sekalian. Baik, untuk makluman semua, guru-guru telah pun dibahagikan kepada 5 zon utama yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kalau tuan-tuan tengok, kita ada tangki septik kat depan ni. Pernah satu ketika dulu tangki septik ni dah ada warna. Jadi bila dah 6 tahun warna pun dah tak ada, kita akan ceritakan semula kawasan ini. Dan dia kawasan tangki septik akan diketuai oleh Cikgu Syahrizal. Okey, akan diketuai oleh Cikgu Syahrizal. Yang kedua, pot kita yang kedua ialah surau. Surau akan diketuai oleh Ustaz diketuai oleh Ustaz Jumari bersama beberapa orang guru termasuk guru-guru pendidikan Islam. Yang ketiga, kita ada tandas, tiga unit tandas, iaitu tandas murid perempuan dan murid lelaki di Blok H. Kita akan buat aktiviti mengecat, membersihkan ataupun menukar apa sahaja kepala paip ataupun toilet bowl yang dia punya flush yang rosak, kita akan tukar. Kemudian tandas pelawat di Blok A sana pun kita akan cat, diketuai oleh Cikgu Azim. Kemudian kawasan yang paling saya perlukan ramai tenaga lelaki, iaitu di bahagian padang, di mana kita ada satu longgokan tanam yang sepatutnya kita nak buat projek, tetapi atas masalah kekangan kita tak boleh nak buat. Jadi longgokan tanah itu perlu diratakan dan kita akan menutup lubang-lubang yang ada di sekitar padang. Sebab tak lama lagi kita nak sukan, jadi bila murid berlari mungkin ada lekuk-lekuk padang yang tak selamat, jadi kita akan buka kat situ. Dan seterusnya dekat hujung padang sana juga ada batas pokok tebu pun kita nak selesaikan kat situ, supaya selamatlah. Kat situ murid-murid kita training bola baling kat situ, training PJ kat situ, dekat main race tu. Jadi kita nak pastikan kawasan itu selamat. Dan seterusnya kawasan itu diketuai oleh Cikgu Azami. Dan yang terakhir ialah kita akan mencari ataupun memastikan kawasan-kawasan pembiakan nyamuk Aedes yang diketuai oleh Cikgu Syarina dan juga dibantu oleh pekerja pembersihan. Baik, saya harap okey, saya difahamkan mungkin aktiviti pencantas akan diteruskan. Cik Daha sedang okey, dia akan Cik Daha akan mengetuai program pencantas pokok lah. Maknanya kita dah top up satu lagi aktiviti cantas pokok. Pintu pagar depan diketuai oleh Ustaz Naim. Kita nak sediakan balik pintu pagar depan. Ibu bapa yang ada kepakaran mengecat 3 tempat yang saya perlukan, tangki septik, tandas dan juga pintu pagar hadapan. Okey, dan yang tenaga lelaki yang kurang kemahiran dalam mengecat boleh bantu kita dekat kawasan tanah belakang. Okey, ibu macam biasalah kita yang paling ramai, jadi bantulah mengecat, sediakan tandas apa saja yang tuan-tuan dan puan-puan rasa boleh menyumbang kat situ. Sebab saya sendiri kurang pasti berapa ramai dari yang ada orang ni. Alright. Dengan ini saya mau anak-anak murid, Cikgu nak awak stay di dewan dan mendengar arahan daripada saya. Okey, ada yang datang tanpa ibu bapa. Okey, awak datang, mak ayah awak hantar wakil. Okey. So awak stay, cikgu yang akan uruskan awak.
Cikgu tak nak ada masalah keselamatan berlaku pula nanti. Faham? Alright? Okey, ketua-ketua kawasan dan cikgu-cikgu yang terlibat, cikgu dah boleh bergerak. Parents yang okey, GB minta kita ambil gambar dulu. Okey, boleh rapat di sini dan menghadap. Okey, boleh rapat ke depan sikit. Anak-anak boleh rapat ke depan sikit. Parents ke belakang. Kesayangan saya tolong duduk, tolong dengar arahan sekejap. Duduk, mak ayah ramai ni. Jangan suruh cikgu tukar jadi singa. Duduk diam. Parents boleh naik atas juga, kita bergambar. Tapi jangan tutup banner. Jangan tutup banner. Cikgu Azami, saya mohon buat edaran peralatan sikit. Jangan tutup prop je. Okey. Okey, dia belum ready. Konsep itu santai. Okey. Maju dah. 1, 2, 3. Video 1. Video. Jom kontrak edis. Okey. Dah. Dah. Sedia? 1, 2, 3. Jom kontrak edis. Sekali lagi. SKSP. Okey, saya sebut SKSP, yang lain sambut jom kontrak edis. SKSP. Okey, dah cikgu, kita boleh bergerak dah ke lokasi tugas masing-masing. Cikgu Azami akan edarkan ni. Anak murid duduk. Anak-anak duduk. Anak-anak sabar sekejap. Cikgu teruskan awak, sabar sekejap. Yang lain dah boleh lah. Okey, kita orang sudah akan Parent-parent boleh lah bantu di mana-mana. Terlalu kapan kita dah tetapkan, ini saya dah serahkan kepada